Okey, Assalamualaikum. Kali ni kita lain sikit mancing. Kita mancing ketam di situ kita. Remy. Dia yang telah cuba menjebakkan aku ke lembah bottom atas Lembatan. Lama dah tak buat. Dia salah satu mangsa. Okey. Ni kita cara-cara dia. Cuba pegang. Macam mana ni aku tak kerti guna. Gila, gelap ni lah. Ni, lepas tu. Lepas tu nombor. Nombor apa? Besar. Ni ada. Tak, air jalan. Dia kata besar. Apa dia tahu? Ni. Aku ni aku tak tahu saya berapa. Dia kata besar, yang tu besar. Aku rasa kecil. Kita air nombor kan tak laju ke? Air basuh. Ada. Oh ni tak okey macam ni Macam ketam Umpan apa ni? Ikan you. Ikan I tak mau. Ikan you dia mau. Okey. Bang you sebelah. Ikan you. Okey ni cara dia ni. Wah agak gelap Sorry lah. Gelap ni. Tak apa. Kasar. Takam sikit. Ekor ikan you. Lanjut je. Lanjut lepas tu letak kaki. Betul? Okey. Dia klik. Klik pun boleh. Di belah senang. Apa dia lagi? Okey. Lepas tu kita tunggu. Okey, zoom cek baju baru. Nampak tak nampak? Nampak aku pernah kasi. Nampak tak nampak? Oh. Nampak tak nampak baju baru? Ta. Okey. Boleh. Pang dari ni. Pangkan jari. Ni. Jadi dulu. Kita tu Kan saya kosong? Boleh tak? Makan. Balik. Tahu punya nak macam ketam ni. Kita tahu tu. Ya. Allahu Akbar. Gila, silent tali aku majar. Jangan. Sementara tu kita tunggu tengok nanti. Kebetulan pula baju lebih kurang kuning, oren. Tak tahu apa hasil, kita tunggu kejap lagi. Hari tu kalau korang nampak, tak nampak apa kan. Tengok keadaan malam sekarang jam pukul 8.41. Tengok sekarang air pun baru penuh. 4.8 kalau tak salah. Surut dalam 1.2 ke 1.4 dalam pukul 11, pukul 12 gitu tak salah ni Kita tunggu pukul 1 kita tunggu dia harus balas balik. Baru insyaAllah lah. Kalau ikut kata si Remy, air balas balik tu nanti ada dah ketam ni. InsyaAllah lah kita mohon ada rezeki Okey, ikut kata si Remy tadi, kita kena rajin juga check tadi tunggu dalam berapa minit lebih kurang 10-15 minit nak check umpan. Check jaring. Kok apa kita kiraikan balik. Lepas tu kita boleh baling tengok umpan. So far ni tak ada apa-apa usik lagi. Aku punya tadi tu baru je letak. Tengok si Remy punya. Dia mancing ikan, dia kata ketam. Aku dah kena hancur. Kurang hajar dia mancing ikan. Dia mancing ikan. Tak apa. Dia mancing ikan, kita mancing ketam. Okey.
Hasil pertama belangkas. Hasil pertama belangkas. Ingat ketam belangkas. Mana sepasang lagi tak tahulah. Okey. Agak-agak lepas ni ada lah. Okey, best. Dia bawa geng Kekasih Hati ni yang kedua. Kena belangkas pula lah lagi sekali. Okay, alright. Aduh. Hai. Ni nampaknya mungkin ada hasil ikan. Atau ikan ke apa? Kita tengok. Apa hasil? Ikan ke? Gurau. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Wow! Itu dia hasil gurau. Alhamdulillah. Umpan apa bang? Umpan apa? Umpan apa? Ikan. Umpan ikan. Ini lah kerja juli-juli ikan. Harinya dah ambil kau. Kita tengok Yeti. Yeti berlari. Ini takut. Wow. Dia mancing ikan dapat gurau. Dia kecil. Kecil. Berapa? Nak comparison. Boleh besar tak nak berkecil je geram lah. Saya dia. jaga dia berganti sikit. Terbaik lah, terbaik. Apa komen organizer? Ambil gambar ni. Kang, ambil gambar. Ni saya kira je. Okey, kita dah balik. Hasil ketam memang tak ada rezeki lah malam ni. Tak tahulah apa punca, air ke apa ke, ataupun memang tak ada bakat kot nak membotel dari atas jambatan. Tapi tak adalah kosong terus. Dapat belangkar 2 ekor. First time aku dapat belangkar mancing kan, guna jaring ketam tu. First time juga mancing ketam. Cuba nak mancing ketam. First time juga aku mancing daripada atas jambatan. Aku tak pernah. Pengalaman first akulah. Tapi korang pengajarannya korang jangan percaya dengan gambar-gambar daripada siapa-siapa ketam lah apalah kan, aku organizer kan. Tengok ni aku zoomkan gambar. Aku zoomkan gambar ni. Aku upkan gambar yang telah meracun aku, telah mentertipukan aku. Tapi kawan yang member tadi dapat gurau. Rezeki dia ada buat joran untuk pancing ikan. Aku tak bawa pun. Bawa ni dia untuk mata-mata ketam. Okey, apa-apa pun nanti insya-Allah kita akan cuba lagi. Lagi tak buat lesen. Okey, apa-apa kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Tak tahu apa lagi episod, kita tengok macam mana. Okey, assalamualaikum.